Adakah berdosa andainya diam itu lebih baik dari berkata sama ada dengan kawan jiran, adik-beradik dan sebagainya? Dan jika berkata-kata itu menyelesaikan masalah. Dia dengar orang kata diam itu baik. Ada hadis yang berbunyi man samata naja. Barang siapa yang diam selamat. Dia pun tak cakap dengan jiran, tak cakap dengan adik-beradik. Salah tu. Diam selamat ni, diam ketika berkata-kata itu berdosa. Jangan cakap. Orang lain pakat kutuk belaka tu guru dia diam, tak boleh berkata-kata. Diam tu selamat. Adapun diam daripada benda kebenaran haram. Siapa yang diam dari bercakap perkara benar adalah syaitan yang bisu. Orang alim pula tahu halal haram didiamkan pula, maka dia akan pakai besi api neraka letak pada mulut. Lepas tu orang yang tahu hukum jangan diam, jangan takut pada siapa pun. Allah kata jangan takut manusia, takut hanya pada Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah. Mana hukum Allah jangan kamu tukarkan dengan kesenangan kamu yang sedikit.